Kalian tidak pernah menunaikan ibadah umrah pasti akan tertanya-tanyakan macam mana agaknya suasana di sana. Tambah pula, Kota Mekah seringkali dikunjungi oleh jutaan orang, bukan secara tahunan tapi secara bulanan. Jadi pastinya akan menjadi sesak. Dan kesesakan itu mungkin akan menyukarkan kita sedikit untuk mensamakan rukun-rukunnya. Dan perkara ini sudah pasti disedari oleh Kerajaan Arab Saudi yang sudah pun menjadi penjaga Masjidil Haram selama 93 tahun sejak 1932. Menyedari masalah ini, Kerajaan Arab Saudi telah menyediakan beberapa kemudahan untuk setiap jemaah yang hadir, termasuklah kemudahan penginapan. Di situ terdapat banyak hotel yang berada berhampiran dengan Masjidil Haram, termasuk Islam Haji Al-Aqsa Sofa. Dan sendiri dalam Menara Mekah ini dah ada lebih dari 1 hingga ke 2 hotel. Banyak hotel dalam Menara Jam Mekah ni. Dan bila ada penginapan, mestilah ada pengangkutan. Bas of course akan disediakan. Dan juga kemudahan untuk setiap rukun-rukun. Kita ambil 2 dulu rukun, iaitu rukun tawaf dan rukun sa'i. Untuk tawaf saja, Kerajaan Arab Saudi telah menyediakan lantai yang agak selesa, mana lantai itu sentiasa sejuk walaupun terdedah dengan cuaca yang sangat-sangat panas.